Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya Najmuah Salihuddin dalam berita semasa. Baru-baru ini negara dikejutkan dengan laporan mengenai seorang wanita yang mengalami kecederaan parah dan keguguran kandungan selepas dipercayai dipukul suaminya dalam satu kejadian di Sungai Petani Kedah. Lebih mengejutkan, suspek yang terlibat dilaporkan merupakan individu yang sama dalam kes Janina Nordin yang pernah menggemparkan negara pada tahun 2021. Menurut pihak polis, mangsa mengalami kecederaan pada beberapa bahagian badan selain kehilangan kandungan yang berusia 12 minggu akibat dipukul menggunakan beberapa objek. Kes ini sedang disiasat di bawah peruntukan undang-undang yang berkaitan bagi memastikan keadilan dapat ditegakkan. Kita tak tahu kan, dia berdoakan dalam hati kan, sebab dia yang teraniaya, dia sangat-sangat teraniaya dan tu dia dizalimi macam tu. Lepas kes Jahidah Nordin merupakan antara kes keganasan rumah tangga yang mendapat perhatian besar di Malaysia pada 4 Mei 2021. Jahidah yang ketika itu sedang hamil telah dipukul dengan kejam oleh suaminya sehingga mengalami kecederaan otak yang serius dan berada dalam keadaan koma untuk tempoh yang lama. Akibat kejadian tersebut, beliau terpaksa menjalani rawatan berterusan dan melahirkan anak melalui pembedahan ketika masih dalam keadaan tidak menyedarkan diri. Peristiwa ini menimbulkan persoalan yang penting. Adakah tindakan tersebut lahir daripada sifat kawamah seorang suami yang diajarkan Islam ataupun sebenarnya adalah nafsu lawamah semata-mata dan kegagalan mengawal kemarahan di dalam rumah tangga? Sifat qawwamah ni disebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menyebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki mereka bertanggungjawab untuk menunaikan hak-hak terhadap kaum wanita, kerana Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada orang lelaki dari sudut fizikal, dari sudut kewangan yang mungkin tak sama seperti orang perempuan. Jadi yang dimaksudkan dengan qawwamah di situ adalah kaum lelaki yang sepatutnya menanggung tanggungjawab, menunaikan tanggungjawab terhadap wanita. Para suami tunaikan tanggungjawab terhadap isterinya, para bapa bertanggungjawab terhadap anak perempuannya sebagai wali, dan itulah yang dimaksudkan qawwamah. Dan qawwamah ni melibatkan tanggungjawab lah sebagai seorang lelaki ataupun suami terhadap isterinya. Jadi adakah kes dera terhadap isteri yang berlaku dalam masyarakat Malaysia ini kerana salah faham mengenai sifat qawwamah? Jadi kita katakan betul, memang ada salah tanggapan berkaitan qawwamah, dan ini bermaksud kejahilan tentang maksud qawwamah yang sebenar. Orang lelaki mereka ada kelebihan dari sudut fizikal, mereka lebih terdedah kepada persekitaran luaran, lebih lebih kuat dari sudut fizikal, tenaga dan seumpamanya, yang semua itu sepatutnya memberi kelebihan kepada kaum suami, kaum lelaki untuk menunaikan tanggungjawab dia, memelihara kehormatan, keamanan kaum keluarganya di rumah. Kejahilan dalam memahami konsep qawwamah menyebabkan seorang suami mengikut hawa nafsu mereka. Ada juga di kalangan mereka yang menyalahertikan tafsiran Al-Quran di dalam surah An-Nisa dengan menafsirkan ayat mengikut nafsu mereka semata-mata. Berdasarkan ayat dalam Al-Quran ni, dalam surah An-Nisa, ayat yang berkaitan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa tadi, di sana Allah Ta'ala menyebut tentang sifat-sifat wanita yang solihah. Fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Para wanita yang solihah itu adalah para wanita yang taat kepada perintah Allah Ta'ala, taat kepada perintah suaminya yang ma'ruf. Hafizatun lil ghaib, memelihara kehormatan dirinya ketika ketiadaan para suaminya. Bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahun
fa'idhuhun. Sebaliknya di sana ada wanita-wanita yang tak solehah, wanita-wanita yang kamu takut mereka ini ataupun kamu sangka ataupun kamu meyakini, kamu merasai mereka ini melakukan nusyuz. Wallati takhafuna nusyuzahun, para isteri yang kamu takuti mereka melakukan nusyuz, maka fa'idhuhun, berilah mau'izah kepada mereka, peringatan kepada mereka. Wahjuruhunna fil madaji', dan asingkan mereka dari tempat tidur tersebut. Wadribuhun, dan pukullah mereka. Jadi di sini sebenarnya ada perbahasan tafsir berkaitan ayat ni. Secara ringkasnya, kalau boleh saya sebut, ini adalah ayat berkaitan kaum wanita yang nusyuz. Apa maksud nusyuz? Iaitu kaum wanita yang ingkar arahan suaminya, yang kemudiannya mereka ini beredar daripada rumah, dan mereka beredar tu bukan sekadar keluar rumah kerana sakit, bukan keluar rumah kerana ada masalah yang tertentu, sebaliknya keluar rumah kerana derhaka kepada suaminya dan ada pasangan lain, ada boyfriend di luar, ada jantan di luar yang dia lebih sayangi, dia lebih setia, lebih dia patuhi, taat selain daripada suaminya. Jadi ini yang dimaksudkan dengan nusyuz. Jadi dalam kes seperti ini, fa'idhuhun, maka berilah peringatan yang tegas kepadanya. Fa'idhuhun, berilah peringatan tegas kepadanya ni ditujukan kepada suami, dan mungkin juga ditujukan kepada bapa ataupun adik-beradik lelaki yang isteri tersebut, isteri yang nusyuz tadi, boleh dengar nasihat tersebut. Agama Islam telah menggariskan panduan kepada umatnya bagi menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Kaedah diberikan selari dengan maqasid syariah semasa. Suami pula, mereka boleh asingkan diri mereka daripada tempat tidur. Wahjuruhunna fil madaji'. Ini bermaksud kalau tidur biasanya menghadap suami dan isteri. Dalam kes nusyuz, maka si suami berpaling arah kanan, si isteri paling belah kiri. Maksudnya si isteri tak berpaling arah suaminya, ataupun kalau berpaling pun ke arah suaminya, si suami berpaling ke arah lain kerana nak tunjuk rasa tak suka dengan apa yang telah berlaku, tak setuju dengan apa yang berlaku, rasa kecil hati sangat dengan apa yang berlaku. Dan ini mudah-mudahan dapat memberikan masa untuk si isteri untuk muhasabah, untuk sedar tentang kesalahannya. Wahjuruhunna fil madaji'. Kalau kita belajar dalam bahasa Arab, boleh sebut ni wahjuruhunna anil madaji'. Anil madaji' maksudnya asingkan diri kamu daripada bilik tidur. Maksudnya isteri tidur satu bilik, suami tidur di bilik yang lain. Tapi ayat tu kata wahjuruhunna fil madaji'. Maksudnya ni masih tidur di tempat yang sama, katil yang sama, bilik yang sama, tapi yang satu arah ke satu tempat, berpaling satu tempat, dan si suami berpaling arah tempat yang lain, tak tengok isterinya. Jadi itu teguran lembut lah bagi si suami kepada isteri dia. Wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun, dan pukullah mereka. Pukullah mereka di sini saya cenderunglah dengan pendapat para ulama yang menganggap wadribuhunna di sini merujuk kepada ulil amri, kepada pemerintah. Jadi wadribuhun ini bagi perempuan yang telah sabit melakukan perbuatan zina dan seumpamanya, maka kita ataupun si suami berhak untuk mengangkat pengaduan kepada pemerintah, dan bila sabit kesalahan maka pemerintahlah yang akan menghukum dengan hukuman sebat jika sabit kesalahan zina,
ataupun yang seumpamanya dengan maksud wadribuhun, dan pukullah mereka. Dan ini sebahagian ulama menganggap ini juga boleh bagi para suami dengan syarat pukulan tersebut bukanlah pukulan yang menyakitkan. Pukulan tersebut adalah pukulan dengan siwak saja. Siwak ni maksudnya kayu sugi saja, dan bukan untuk mencederakan. Sebaliknya, kalau itulah cara si isteri boleh kembali taat kepada suaminya, maka itu adalah cara yang terakhir. Walau bagaimanapun ini ada perbahasan, kerana Nabi SAW sendiri tak pernah pukul para isterinya. Dalam rumah tangga, aspek kesabaran dan toleransi amat diperlukan dan dititik beratkan bagi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Al-Quran fokus kepada sabar. Suami kena bersabar, isteri pun kena bersabar. Dalam Al-Quran fokus hatta bersabar ni kepada musuh-musuh Islam, musuh-musuh yang nakkan kecelakaan terhadap Nabi dan umat Islam. Kalau dengan musuh pun kita disuruh untuk bersabar, adakah kita boleh pula tunjuk baran kepada isteri, kepada anak, kepada kaum keluarga, ibu bapa dan seumpamanya yang jauh lebih dekat dengan kita? Saya tak fikir itu kita kena lupakan. Yang penting dalam agama kita adalah sabar, syukur. Dan kita dapati dalam Al-Quran ada saja nabi-nabi yang isteri mereka ni tidaklah sealiran dengan mereka, taklah sependapat dengan mereka. Isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut alaihimassalam. Dan kita dapati mereka bersabar dengan isteri-isteri mereka. Dan di dalam hadis Nabi kita kata, rifqan bil qawarir, wahai para suami, berlemah lembutlah dengan gelas-gelas kamu. Maksudnya isteri-isteri ini diumpamakan seperti gelas. Orang perempuan ni diumpamakan seperti gelas. Jangan kita pegang sampai tercicir, jangan sampai kita pecahkan dia. Sebaliknya kita jaga elok-elok, pelihara elok-elok, cakap dengan baik. Dan dalam Al-Quran ada beberapa ayat kita akan jumpa, fa imsakum bima'ruf atau tasrihum biihsan wa ashiruhun bil ma'ruf. Maksudnya kita dalam berhubungan antara suami isteri ni mestilah pada kadar yang ma'ruf, bermuamalat, berhubungan, berinteraksi dengan isteri dengan kadar yang ma'ruf. Kalaupun nak berpisahlah dengan cara yang ma'ruf. Au tasrihum bi ihsan. Dalam ayat tu kata au tasrihum bi ihsan. Kalau nak berpisah pun, berpisahlah dengan cara yang paling baik. Dan bukanlah berpisah dengan cara yang paling baik dengan mana-mana suami pukul isteri dia. Ini boleh dianggap sebagai tercela, dan saya cenderunglah untuk kita sempitkan ruang berlakunya buli antara suami dan isteri, sama ada di pihak suami ataupun di pihak isteri. Dan kalau berlaku apa-apa kes yang seperti ini sampai ke tahap mencederakan dan seumpamanya, maka ini kita serahkan kepada pemerintah. Dan itu mudah-mudahan lebih dekat dengan tujuan syarak dalam perkahwinan, dan ini lebih dekat dengan roh agama kita yang nakkan supaya masyarakat watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling berpesan-pesan dengan kebenaran dan saling berpesan-pesan dengan kesabaran. Masyarakat perlu memahami bahawa kepimpinan dalam Islam tidak diukur melalui kekerasan, tetapi melalui tanggungjawab, kasih sayang dan bijaksana. Semoga isu ini menjadi pengajaran kepada semua pihak agar sentiasa mengutamakan sifat sabar dan komunikasi yang baik dan pengurusan emosi yang sihat dan penyelesaian konflik yang terbaik. Sekian daripada saya, Najmullah Salihuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.